Assalamualaikum dan selamat datang. Okey, hari ini kita akan kupas satu topik yang memang sentiasa panas dan banyak diperdebatkan. Kita akan selami secara mendalam salah satu ayat yang paling kontroversial dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-34. Jadi, macam mana kita nak bongkar isu ni? Jom kita tengok pelan tindakan kita. Mula-mula, kita akan tengok bacaan tradisional yang selalu kita dengar tu, yang kontroversial. Kemudian, kita akan bina asas dulu. Fahamkan apa kerangka perkahwinan menurut Al-Quran. Lepas tu, kita akan jadi detektif sikit, siasat kata kunci dorab. Dari situ, kita cuba baca balik turutan ayat tu dan akhirnya kita bandingkan dua kesimpulan yang sangat-sangat berbeza. Okey, jom kita mulakan. Kita tak nak pusing-pusing. Kita terus tengok tafsiran yang paling umum, yang paling boleh dikatakan problematik, yang menjadi punca segala perdebatan selama ini. Inilah dia, terjemahan yang biasa kita dengar kan, untuk frasa utama dalam ayat 434. Perkataan yang digariskan tu, pukullah mereka. Di situlah pusat segala kontroversi. Bunyinya sangat terus terang, sangat jelas dan sudah tentu ia menimbulkan pelbagai persoalan. Dan benda ni bukan setakat teori tau. Kesan dia di dunia nyata sangat-sangat besar. Tafsiran macam ni dah banyak kali digunakan untuk kononnya menghalalkan perbuatan yang memudaratkan wanita. Macam yang kita nampak dalam pameran seni di Istanbul ni, ada 440 pasang kasut. Setiap satu mewakili nyawa wanita yang terkorban akibat keganasan lelaki dalam setahun. Sebab tafsiran ni bunyinya keras sangat, muncullah macam-macam cubaan nak lembutkan maksud dia. Kononnya pukul sikit-sikit je atau guna kain atau miswak, bukan untuk sakitkan. Tapi semua ni cuma andaian kan? Ia tak datang dari teks tu sendiri. Malah ia timbulkan lagi banyak soalan. Ringan tu macam mana? Guna apa sebenarnya? Okey, kita berhenti sekejap pasal perkataan tu. Sebelum kita bedah siasat perkataan kontroversi tu, kita kena undur sikit. Penting sangat untuk kita faham dulu apa sebenarnya asas dan prinsip perkahwinan yang Al-Quran sendiri letakkan. Ini akan bagi kita konteks yang betul untuk menilai semuanya. Al-Quran sebenarnya dah jelaskan tujuan perkahwinan dengan sangat terang. Ada 3 perkataan kunci kat sini. Sakinah atau ketenteraman, mawadah atau kasih dan rahmah atau sayang. Inilah asasnya. Rumah tangga tu sepatutnya jadi satu tempat yang tenang, tempat untuk cari ketenteraman, bukannya tempat untuk rasa takut. Dan Al-Quran ni dia bukan sebut sekali je tau. Dia bina kerangka ni secara konsisten, ayat demi ayat. Pasangan tu dicipta dari jiwa yang satu. Itu menunjukkan kesetaraan. Mereka ibarat pakaian untuk satu sama lain, saling melindungi, saling menjaga aib. Mereka ada hak yang seimbang, wajib berbuat baik walaupun masa tak suka, dan buat keputusan pun kena bincang bersama. Jadi apa-apa tafsiran pun mesti selari dengan prinsip-prinsip ni. Okey, sekarang kita dah sedia. Jom kita masuk ke bahagian paling kritikal dalam siasatan kita ni. Sekarang kita akan fokus pada satu perkataan, kata akar dalam bahasa Arab yang menjadi punca semua kekeliruan ini. Inilah perkataan dia, wadribuhunna. Ia datang dari kata akar 3 huruf, dod, ra, ba. Inilah barang bukti utama kita. Kita kena teliti betul-betul perkataan ni untuk faham apa sebenarnya yang dimaksudkan. Dekat sinilah kita akan nampak sesuatu yang sangat-sangat menarik. Cuba tengok macam mana Al-Quran sendiri guna kata akar dot raba ni dalam ayat-ayat lain. Ya, betul, salah satu maksudnya memang memukul. Tapi tengoklah konteksnya dalam peperangan. Yang lagi kerap, ia bermaksud berjayan atau pergi, membuat perumpamaan dan yang paling relevan untuk kita, memisahkan atau meletakkan sesuatu. Jelas sangat yang perkataan ni ada banyak makna. Jadi, apa poin penting kat sini? Corak penggunaan perkataan ni dalam keseluruhan Al-Quran lebih banyak merujuk kepada konsep pemisahan, pergerakan atau membuat sesuatu, bukannya keganasan fizikal dalam konteks rumah tangga. Nampak kan? Okey, kita dah ada bukti linguistik. Sekarang masanya untuk kemuncak kupasan kita. Jom kita ambil bukti ini dan kita letak balik dalam ayat 434. Kita tengok ada tak bacaan lain yang lebih logik, yang lebih konsisten muncul. Kejap. Ada satu lagi petunjuk penting. Perkataan nusyuz yang disebut dalam ayat ni. Ramai orang ingat ia hanya untuk isteri kan? Sebenarnya tak. Ayat 4/128 guna perkataan yang sama untuk suami. Ini bermaksud nusyuz ni merujuk kepada keretakan hubungan yang boleh datang dari mana-mana pihak. Satu fakta penting yang mencabar tafsiran yang berat sebelah.
Okey, jom kita tengok balik turutan tradisional. Langkah 1, nasihat. Langkah 2, asingkan tempat tidur. Langkah 3, pukul. Nampak tak? Lompatan dari langkah 2 ke langkah 3 tu macam, kenapa tiba-tiba jadi ganas? Eskalasi tu macam tak logik dan sangat drastik. Sekarang, cuba kita bandingkan dengan turutan alternatif ni. 1. Komunikasi, iaitu nasihat. 2. Beri ruang untuk refleksi, iaitu asingkan tempat tidur. Dan 3. Kalau masih tak berkesan, langkahnya ialah daraba, yang kita dah nampak boleh bermaksud pemisahan. Ini barulah nampak macam satu strategi penyelesaian konflik yang sangat logik dan matang. Dan ada lagi, tengok ayat selepas tu. Ayat 35. Ayat tu terus cakap pasal lantik orang tengah, penimbang tara, dari kedua-dua belah keluarga. Bukankah sangat logik kalau proses tu dibuat selepas pasangan itu berpisah sekejap? Tapi kalau ia datang selepas salah satu pihak dipukul, bunyinya sangat janggal kan? Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Jom kita letak kedua-dua tafsiran ni sebelah menyebelah. Kita tengok perbezaan antara keduanya dengan jelas. Beza dia macam langit dengan bumi. Di satu pihak, tafsiran keganasan ni jelas bercanggah dengan mesej kasih sayang dan rahmah dalam Al-Quran. Di pihak lain, tafsiran pemisahan sangat selari. Satu mewujudkan turutan yang tak logik, satu lagi sangat logik. Satu membuka pintu kepada penderaan, manakala satu lagi sebenarnya melindungi daripada penderaan. Dan penutup ayat tu sendiri bagi petunjuk yang besar. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Kenapa ada peringatan ni di hujung? Ia seolah-olah satu amaran. Jangan sombong, jangan salah guna kuasa. Peringatan ni lebih masuk akal dalam konteks untuk menghalang kemudaratan, bukannya untuk memberi kebenaran melakukan kemudaratan. Jadi, kita akhiri kupasan kita dengan satu persoalan untuk anda semua renungkan. Dengan bukti bahasa dan konteks dari Al-Quran itu sendiri, mana satu pilihan kita? Terus berpegang pada tafsiran yang diwarisi turun-temurun atau kita beranikan diri untuk membiarkan Al-Quran itu sendiri yang berbicara secara konsisten? Persoalan ini kita tinggalkan untuk anda fikirkan.